Nombor 1. Papa Zola The Movie mempunyai persamaan dengan dua movie Hollywood yang juga bertemakan permainan video game dalam dunia sebenar, iaitu movie Jumanji dan Pixels. Dalam filem Jumanji Welcome to the Jungle, sekumpulan kawan tersedut masuk ke dalam dunia game. Sama seperti Papa Zola, dunia game mereka juga bertemakan hutan dan terpaksa menempuh pelbagai jenis haiwan liar yang berbahaya dengan hanya berbekalkan 3 nyawa sahaja. Setiap kali mereka mati, mereka akan dihidupkan kembali dengan ditolak 1 nyawa. Manakala movie Pixels juga hampir sama daripada segi cerita di mana alien datang untuk menakluki bumi dan menggunakan video game untuk penaklukan mereka. Dan watak-watak protagonis terpaksa melawan alien dengan cara bermain simulasi game yang terhasil di alam nyata. Nombor 2. Dalam setiap movie keluaran syarikat Monster, penjahatnya merupakan alien daripada angkasa lepas yang akhirnya dikalahkan oleh watak utama di bumi. Cuma bezanya bagi cerita Papa Zola adalah penjahat sebenar merupakan manusia biasa. Manakala ketua alien sebelumnya telah pun berpaling tadah dan membantu hero kita. Nombor 3. Sebagaimana yang kita tahu, Cimubot akhirnya tinggal dengan keluarga Papa Zola dalam pengakhiran filem. Ini sebenarnya sangat pelik kerana hakikatnya Cimubot telah pun tinggal bersama dengan Kachax selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dalam tempoh masa yang panjang ini, mereka hanya ada satu sama lain dan sepatutnya telah pun menjadi teman rapat, malah seperti keluarga. Kenapa tiba-tiba Cimubot pergi ke keluarga Papa Zola, orang asing yang baru sahaja dikenali? Kasihan Kachax. Nombor 4. Persoalan Cimubot tersebut mungkin boleh dikaitkan dengan post-credit scene yang kedua untuk filem Papa Zola. Kachax dibelasah teruk oleh seorang penjahat yang baru muncul, kebatilan. Adakah Kachax sedang terlibat dalam misi baru yang memaksanya untuk meninggalkan Cimubot di bawah jagaan Papa Zola? Dan kesian Kachax, dahlah dia masih lonely dan berseorangan, kini teruk dibelasah pula. Tak dapat happy ending macam Papa Zola sekeluarga. Nombor 5. Kita semua maklum bahawa bandar Kuala Lumpur diinspirasikan daripada bandar Kuala Lumpur dalam dunia sebenar. Jika dilihat nama-nama destinasi perhentian pada bas mini ini, kita dapat lihat parodi kepada nama-nama tempat lain di sekitar KL. Contohnya adalah Kampung Lama yang sepatutnya adalah Kampung Baru dan juga Jalan Kelang Baru yang sepatutnya adalah Jalan Kelang Lama. Nombor 6. Tahukah anda bahawa Papa Zola diinspirasikan daripada watak Nintendo bernama Mario? Ini 10 persamaan mereka. Nombor 1. Kedua-duanya gemuk dan memiliki misai yang lebat. Nombor 2. Kedua-duanya memakai sesuatu dengan huruf yang melambangkan nama mereka. P untuk Papa Zola dan M untuk Mario. Nombor 3. Kedua-duanya mula-mula muncul sebagai watak game 2D yang lama dengan grafik rendah, kemudian berevolusi kepada game 3D yang lebih cantik. Nombor 4. Dalam game masing-masing, kedua-duanya bermula dengan 3 nyawa. Nombor 5. Kedua-duanya boleh mendapat power up untuk menguatkan diri mereka dan mendapat kuasa. Power up ini muncul dalam bentuk crate atau kotak berbentuk cube. Kuasa yang diperolehi kedua-duanya pun lebih kurang sama, seperti kuasa api, kuasa pembesaran, dan power up super yang menjadikan mereka kebal daripada segala serangan. Nombor 6. Kedua-duanya menyelamatkan puteri atau kekasih mereka yang ditawan orang jahat. Dalam game Mario, dia perlu menyelamatkan Princess Peach yang ditangkap oleh Bowser. Manakala Papa Zola pula menyelamatkan Mama Zilla daripada raksasa Gonohom. Bowser adalah penyu, manakala Gonohom adalah udang.
Kedua-duanya makhluk laut. Nombor 7. Papa Zola dan Mario ada membuat kemunculan dalam cerita yang mana sambungannya ditambah perkataan galaksi. Untuk Papa Zola, kita mula-mula lihat dia dalam siri Bobo Boy yang bersambung dengan Bobo Boy Galaxy. Manakala Mario muncul dalam movie Super Mario Bros. Dan movie sambungannya adalah Super Mario Galaxy. Nombor 8. Watak hero wanita yang disebutkan tadi kedua-duanya sangat atletik, lincah dan mahir berlawan. Pada masa mudanya, Mama Zilla dengan mudah melalui kesemua training course latihan agensi, manakala Papa Zola selalu gagal. Benda yang sama berlaku dengan Princess Peach yang mudah sahaja melalui training course latihan Mushroom Kingdom, manakala Mario selalu gagal berulang kali. Nombor 9. Mario mempunyai adiknya Luigi yang kurus sebagai partner, manakala Papa Zola mempunyai rakan seperjuangannya Kachax yang juga kurus dan Sado sebagai partner. Kedua-duanya bersama-sama berlawan monster sambil menggunakan power-up untuk menguatkan diri. Nombor 10. Penjahat utama atau bos terakhir untuk kedua-duanya adalah watak yang gemuk bertemakan warna hijau, Bowser dan Yonbi. Dengan berakhirnya Papa Zola The Movie, filem seterusnya keluaran monster yang akan datang adalah Bobo Boy Movie 3 yang akan mengadaptasi cerita Gurlatan yang telah pun keluar dalam komik Bobo Boy Galaxy musim 3. Jom tengok beberapa lakaran konsep seni asal yang menarik yang bakal membantu kita untuk lebih memahami filem tersebut yang bakal keluar nanti.